Saya akan ambil. Saya ada. Masa ni dia kalau jauh dia lebar. Romi dia buat kecil. Jauh dia buat lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Yang melalui jawatan kepada surah Muslim, Muslim dan Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Ta'ala yang zimpah kami dapat kita sama jemaah dan insyaAllah menyambung kuliah kita. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Mari memudah kepahaman kepada kita. Dan insyaAllah kita akan membaca kitab yang baru. Marilah sebelum itu kita menghadiahkan pada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada beliau dan guru-guru beliau. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته أجمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab ni kalau jauhnya besar macam ni. Kalau ruminya kecil boleh masuk poket bawa ke mana. Tapi saya photostat nak besar juga, senang baca. Dah ada tuan mata nak terang jelas kan. Jadi saya push state kan, jadi besar. Kita asal Jawa memang besar ni. Kitab Rumi cetakan baru memang kecil. Tapi saya ikut dah. Kalau kitab Jawa tu push state jadi besar supaya senang nak baca. Kita tengok muka surat 9 ni, terus pergi mukadimah. Pasal masa kita pendek tak ada ulang. Surat 9. Kita terus mukadimah je. Mukadimah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala adalah manusia di atas muka bumi ini, kata pengarang kitab, berpegang dengan bermacam-macam agama. Setengah daripadanya beragama dengan agama Buddha dan setengahnya boleh berpegang dengan agama Nasrani atau Yahudi dan lain-lain agama. Maka kita umat Islam
dengan rahmat Allah telah berpegang dengan agama yang maha tinggi. Dan bagi orang Islam itu ada ajaran-ajaran yang tertentu yang wajib di atas kita orang Islam mempelajarinya supaya termasuk kita dalam golongan orang Islam yang sejati dan terlepas kita daripada azab Allah SWT pada hari kiamat. Kita penggalan kitab adalah manusia di atas muka bumi ini ada berpegang bermacam-macam agama. Rasulullah menyatakan umat Islam ni berpecah ke 73 firqah. Kulluhum finnar, semua sunnah illa wahidah, kecuali ahli sunnah wal jamaah saja. Jadi berbilangan apa daripada 70 firqah tadi terpecah lagi, pecah-pecah. Begitu banyak agama yang dipecah. Tapi yang di antara 73 tadi, ke 72 tu semua yang masuk neraka. Yang ke nombor 3, nombor 1 yang 73 satu firqah saja yang masuk syurga. Pasal yang 72 firqah tu banyak etikat-etikat mereka berbagai-bagai. Kadang-kadang nampak orang Islam tapi etikatnya salah. Bahkan lagi orang yang tidak beragama Islam berbagai-bagai etikat. Setengahnya beragama dengan agama Buddha, memegang pahaman agama Buddha. Dan setengahnya pula pegang dengan agama Nasrani, orang Kristian, orang Nasrani. Dan ada juga yang berpegang dengan Yahudi. Begitu mereka dalam memahami agama, sanggup mereka menolak kebenaran. Macam orang agama Nasrani tu. Dan mereka beriman dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak pula buat pahaman Tuhan tiga, Tuhan sistem apa? Apa Nabi dipanggil? Konsep Trinity 3 dalam 1. Nabi Isa tak ajar apa itu. Tapi mereka telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Begitu juga Yahudi. Entah dari golongan Israel, di antara golongan Ishaq, Yaqub, semua golongan Yahudi daripada kaum Bani Israel. Mereka tidak pula membawa pada agama-agama yang syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang ke belakang tu mereka reka agama. Dan lain-lain agama lagi. Maka kita umat Islam dengan rahmat Allah telah berpegang dengan agama Islam yang maha tinggi. Agama Islam agama yang selamat. Islam kalimah salimah itu orang yang selamat. Akidah mereka itu daripada berbagai akidah yang menyesatkan, buat syirik kepada Allah Ta'ala. Di antara agama yang paling besar di dunia adalah Islam, orang satu. Yahudi, tiga Kristian, ini agama yang paling besar. Macam orang Yahudi itu beretikat Tuhan dua. Orang Kristian beretikat Tuhan tiga, konsep Trinity. Ini semua bercanggah. Dalam agama Islam, Tuhan tetap satu. Kerana kita telah belajar dalam bab tauhid, kalau Tuhan lebih satu akan bawa kelemahan. Bawa dua kelemahannya. Apa dua kelemahannya? Ada kala berpakat, ada bergaduh. Maka tak boleh jadi alam. Kalau berpakat sekalipun antara Tuhan-Tuhan itu, mesti ada yang kuat, mesti ada yang lemah. Mesti lebih pengetahuan, setengah dia tak lebih pengetahuan. Setengah tu, kalau lebih daripada dua, ada yang tua, ada yang muda. Jadi ini tak terima dalam Islam. Ada kala berbantah kalau Tuhan lebih daripada satu. Kalau berbantah, tak boleh maklam. Bila nak buat sesuatu, nak tanya Tuhan nombor dua pula. Macam kita di rumah pun dia. Dengan lelaki bini berbala. Dua pemerintah. Awak dah betul-betul pergi pegang parit. Beli ikan patin baru, tempoyak baru. Ya. Pesan rumah suruh tempoyak dah tukar menu. Masa muka 3 hari. Maknanya kalau dua pemerintahan tu, mana kuasa tidak mutlak. Begitulah kalau pentadbiran dunia ni diperintah oleh berbagai-bagai Tuhan, dia boleh buat kelemahan dan kekurangan. Kelemahannya apa? Ada kala berpakat, ada kala berbantah. Maka kedua yang buat kelemahan semuanya. Dan bagi orang Islam itu ada ajaran-ajaran tertentu yang wajib atas kita orang Islam mempelajari. Islam sekalipun nak bagi kuat agamanya, dia mesti dia belajar. Belajar ajaran-ajaran tentang tauhid. Kalau tak belajar tentang tauhid, macam mana dia nak mengekal iman dia? Dia belajar ilmu tauhid sekadar berdoain. Lepas tu dah belajar ilmu tauhid sekadar berdoain, dia kena belajar lah fiqh sekadar berdoain. Lepas tu dah tamat pula, belajar lah sekadar berdoain ilmu tasawuf. Tak boleh jalan agama tu. Agama itu mesti terhimpun tiga. Iman, Islam, ihsan. Iman tu sangkut dengan tauhid. Islam tu ibarat Islam tu ibarat seperti fiqh, seperti syariat. Dan ihsan tu dia ibarat seperti tasawufnya. Maka ketiga-tiga benda tu kena belajar. Barulah agama terlengkap. Jadi tiga-tiga ilmu tu wajib dia belajar. Kalau tak belajar, maka iman tak kuat. Bila iman tak kuat, kita akan mengikut ajaran-ajaran yang terkeluar dari Islam. Berbagai-bagai ajaran yang rupanya mengajak Islam tapi bawa menyesat kepada Islam. Dan bagi orang Islam itu ada ajaran-ajaran yang tentu wajib di atas kita orang Islam pelajari. Tiga ilmu tu wajib belajar.
supaya termasuk kita dalam golongan orang Islam yang sejati. 3 ilmu dah belajar, baru dia kata Islam sejati. Ilmu tauhid dah belajar, ilmu tauhid, ilmu nak apa? Ilmu tauhid, ilmu nak mengenal Tuhan. Nak kenal Tuhan tak yang lain, mesti ilmu tauhid. Ilmu fiqh untuk apa? Untuk apa? Belajar ilmu tauhid untuk mengenal Tuhan. Belajar fiqh ialah untuk belajar bagaimana menyembah Allah. Nak menyembah Allah ni ada caranya. Jadi cara menyembah ilmu fiqh. Yang ketiga, belajar tasawuf untuk apa? Nak jadi hamba yang bertuhan. Ada 3 tu, okey lah. Ilmu tauhid nak mengajar mengenal Allah. Macam mana nak mengenal Allah? Tu dia. Mengenal Allah tu bukan zatnya, tapi mengenal sifat-sifat. Zat Tuhan tak sama dengan yang baru. Kalau kita mengenal sifat-sifat, maka seolah kita mengenal zat Allah Ta'ala tu. Jadi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Nak mengenal Allah, mestilah dengan belajar tauhid. Berapa termasuk dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dipanggil kalimah tauhid. Bila sebut La ilaha illallah itu kalimah tauhid tu. Muhammad Rasulullah. Bila sebut kalimah tauhid, berapa sifat yang masuk dalam kalimah La ilaha illallah tu? Berapa sifat yang masuk dalam kalimah Muhammad Rasulullah tu? Kalau tahu dia kenal Allah. Kalau tahu dia tak kenal. Dia baru tahu tapi tak kenal. Bila sebut La ilaha illallah tu dia tahu dah. Dalam kalimah La ilaha illallah dia 41 sifat. Memang ada ikatan dengan Tuhan. Bila sebut Muhammad Rasulullah 9 sifat Nabi. Ada ikatan dengan Nabi. Sebab itulah 41 dalam kalimah La ilaha illallah tu Muhammad Rasulullah tu 9 sifat. Jadi 41 29 dan 50 kan. Dengan Tuhan 41 sifat, dengan Nabi 9. Jadi 41 9 50. 50 tu dipanggil aqaidul iman. Apa makna aqaidul iman tu? Simpulan atau ikatan kita dengan Tuhan. Mentok tak ada ikatan. Macam kita di kampung tak ada ikatan. Macam tak ada apa. Tapi kalau dia kata, ni pak saudara saya, ini pak ngah saya, kuatlah. Kuatlah di kampung tu. Ada saudara mara, begitu kita dengan Tuhan. Dah kenal sifat-sifat tu, kuatlah ikatan kita dengan Tuhan. Tak apa ikatannya. Jadi maknanya 50 tu dipanggil aqaidul iman. Artinya simpulan-simpulan atau iman. Atau ikatan iman kita dengan Allah, 41. Ikatan iman kita dengan Nabi, 9. Itu makna aqaidul iman. Itu makna arti aqaidul iman. Ya. Dan makna aqaidul iman maksudnya. Atau kesimpulan daripada tadi. Maksud atau makna aqaidul iman ialah perkara-perkara yang meneguhkan iman kita kepada Allah dan meneguh iman kita kepada Nabi. Apabila teguh iman kita dengan Allah, teguh iman kita dengan Nabi, maka selamat akhirat seorang daripada terpesong daripada ajaran sesat. Itu dah kuat. Iman kita dengan Tuhan dah kuat dah. Tuhan dah kenal. Iman kita dengan Nabi dah kuat. Maka teguhlah iman kita. Bila teguh iman kita, maka kita selamatlah akhirat seorang daripada tersesat mengikut ajaran-ajaran yang bawa kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Fiqh, ilmu bagaimana cara nak nyembah Allah. Ilmu tasawuf ialah bagaimana nak mencari, bagaimana nak menjadi hamba Tuhan. Nak jadi hamba Tuhan ni, kena belajar tasawuf. Kadang-kadang Tuhan dah kenal, semua dah bagus. Tapi macam perangai seperti orang tak bertuhan. Jadi belajar tasawuf ialah guna untuk nak menjadi hamba yang bertuhan. Apa contoh-contoh hamba bertuhan tu? Dapat nikmat, dia syukur. Itu hamba Tuhan lah. Orang bertuhan tu. Dapat bala dia bersabar. Itu maknanya orang yang bertuhan lah. Tak ada pula dia merengek pula. Kenapa kena pada aku, tidak kena pada orang. Kenapa sakit pada aku, tak sakit pada orang. Merengek dia tak kena tu. Seolah dia tak bertuhan. Dan kehidupan kita ni sentiasa lentak di Allah. Terima je lah. Sabar je lah. Patut berubat-ubat lah. Kalau berubat sembuh, bukan ubat menyembuhkan. Jenis berubat tak sembuh. Itu ubat tidak ada kesan. Yang menyembuhkan segala-gala Allah Ta'ala. So, dapat nikmat, dia syukur. Dapat bala, dia sabar. Dapat taat, ingat tutup hidayah Allah. Allah Ta'ala yang menggeraknya. Tak ada pula awak pasal jadi orang. Pasal ustaz itulah. Ustaz tu nyampah je. Tuhan yang menggerakkan hati tu. Ustaz tu sebagai wasilah je. Yang keempat, datang maksiat, cepat-cepat bertaubat. Itulah hamba bertuhan. Pasal 4 macam ni tidak sunyi datang pada kita dalam tiap hari, dalam tiap bulan, dalam setahun 4 macam sentiasa berlega-lega. Ada kala nikmat, tak semestinya nikmat. Ada kalanya bala, tak mesti sepanjang-panjangnya bala. Ada kala taat, tak semesti kadang-kadang taat. Kadang-kadang terkena juga buat maksiat. Kalau taat macam mana, kita bukan maksum. Jenuhnya lagi, terkena juga maksiat. Jadi terkena maksiat, terus cepat tobat. Awak tak nak buat benda tu tadi, tapi terbuat je. Cepat tobat. Itulah hamba bertuhan. Yang keempat, ada kalanya taat, maksiat ya. Maksiat, tobat. Taat, syukur kepada Allah Ta'ala. Itu maksud ilmu tasawuf ni, ilmu nak menjadi seorang hamba bertuhan. Kalau tidak, dia tak boleh jadi hamba bertuhan. Jadi ketiga-tiga ilmu tu penting semuanya.
Dan bagi orang Islam itu ada ajaran-ajaran tertentu yang wajib di atas kita orang Islam mempelajari 3 ilmu tadi lah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar kan banyak sekali betul ain je. Yang lebih-lebih itu betul kifayah. Yang wajib atas kita orang Islam mempelajarinya supaya termasuk kita dalam golongan orang Islam yang sejati. Bapalah dia kata Islam sejati. Tauhid sekadar berdoa tauhid lepas dah. Sekadar berdoa ilmu tasawuf dah lepas. Betul sekadar berdoa ilmu tauhid dah lepas, maka lepas berdoa ilmu tu. Maka itu Islam sejati. Lagi yang berdoa ialah menentukan ibadat. Ibadat tu apabila selesai berdoa. Kalau berdoa tak lepas apa nak ibadat? Kerana ibadat dengan ibadat, ibadat orang tunduk. Tak boleh tunduk, tak boleh patuh kalau orang tu tak kena tiga-tiga ilmu tadi. Tak macam mana nak ibadat? Jangan kita selesa je beribadat tapi tak belajar ilmu-ilmu yang tiga. Mesti kita belajar sekali lulus ilmu tiga tadi sekadar berdoa, maka itulah ibadat. Dan seterusnya makna agama. Agama ialah undang-undang yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala yang diwahykan kepada Rasul-Rasulnya supaya disampaikan kepada umatnya masing-masing untuk menjadi pedoman hidup dengan selamat dari dunia hingga akhirat, dan termasuk di bawah perkataan agama itu 3 perkara. Jadi agama ni secara ringkasnya, ini panjang sangat. Secara ringkas agama adalah perhimpunan segala hukum, mudah tu. Yang panjang-panjang tu kalau nak mengajar tak apalah. Tapi kita sebagai orang awam, kau tanya apa nak agama yuk? Agama ialah perhimpunan segala hukum-hukum, mudah tu. Pasal nak beragama ni dia mesti tahu hukum. Kau tak tahu hukum macam mana nak beragama? Terutama bila seorang tu beragama dia mesti tahu 3 hukum. Yang pertama dia mesti tahu hukum syarak, yang kedua mesti tahu hukum adat, yang ketiga tahu hukum akal. Maka berjalan agama itu dengan lancar. Kalau tidak, tak ada. Jadi agama secara ringkas perhimpunan segala hukum. Kalau nak panjang lagi, perhimpunan segala hukum yang dihantarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Sudah, itu panjang. Tapi secara ringkas agama ialah perhimpunan segala hukum-hukum. Itu dia. Maknanya orang yang beragama itu, dia mesti tahu hukum. Kalau tak tahu hukum, macam mana dia nak beragama kan? Macam mana dia menjalankan agama itu? Agama ini boleh jalan kalau orang tak tahu hukum. Tak tahu hukum macam mana? Terutama sekali hukum syarak. Dia tahu mana yang wajib. Yang wajib mesti buat, tinggal berdosa. Lagi apa lagi? Yang haram, wajib tinggal jika berbuat berdosa. Begitulah hukum syarak yang 5 itu, dia dapat mengetahui. Maka berjalanlah agama itu. Jadi hukum-hukum itu ada 3. Pertama hukum syarak. Hukum syarak itu hakim Allah Ta'ala. Bila sebut hukum maknanya ialah keputusan. Apa makna keputusan? Setelah dihakimkan. Siapa hakim tengoklah. Kalau hukum syarak, hakim Allah Ta'ala. Kalau hukum akal, Allah Ta'ala bagi kita menggunakan akal menghakimkan. Kalau hukum adat, Allah Ta'ala bagi kita juga menentukan adat itu sama ada betul atau tidak. Jadi dia kata agama ialah undang-undang. Undang-undang ni peraturan. Agama adalah peraturan. Dalam syariat kita ni, dalam syariat ada 4 undang-undang yang kita kena belajar. Ada bab ibadat, ada bab munakahat, ada bab jinayat, ada bab apa lagi? Munakahat. Jadi makna undang-undang inilah yang kita dalam dunia ni kita raikan. Itulah undang-undang. Semua kena patuh. Nak cara ibadat, belajar bab ibadat. Cara nak berkahwin, belajar bab munakahat. Cara nak berniaga, belajar bab muamalat. Begitulah seterusnya. Itu merupakan undang-undang. Sebab itu agama itu maksudnya secara zahir, secara ringkas, perhimpunan segala hukum ataupun undang-undang. Ialah undang-undang yang dihantarkan Allah Ta'ala, yang diwahykan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala wahykan kepada Nabi Muhammad wahyu-wahyunya kepada rasul-rasulnya, supaya disampai kepada umat masing-masing. Rasul beragam umat. Macam umat Nabi Muhammad ni sekalian umat. Umat dulu umat dia saja, salah satu umat saja. Tapi umat Nabi Muhammad ni umatnya sampai kiamat. Dia tidak satu umat. Berbagai-bagai umat bernabikan Nabi Muhammad. Macam Nabi-Nabi dulu dia berasal umat kaum dia saja. Tak ada tu dia bangkit Nabi lagi untuk kaum dia juga. Tapi Nabi Muhammad sampai kiamat umatnya seluruh dunia. Itu hebat Nabi Muhammad ni. Umatnya seluruh dunia, umat Nabi Muhammad. Cuma nak beriman tak beriman je. Macam dunia kita ni, penduduk dunia hampir 7 bilion. 2 bilionnya umat Islam. Yang 2 bilion tu tak tahu bagaimana akidah mereka itu. Lepas ke berdoa atau tidak. Kalau kita suka-suka tak tahu berapa peratus saja dalam 2 bilion tu umat Islam yang betul-betul i'tikad beriman dengan Allah. Kebanyakan lalai. Yang 5 bilion tadi, macam
Macam mana lagi 5 bilion? Sepatutnya yang 2 bilion terpaksa berdakwah kepada 5 bilion lagi tu. Dengan berbagai-bagai. Sama ada melalui media-media apanya. Jadi tak boleh biarkan mereka itu. Pada syariat Nabi Muhammad bukan untuk Islam saja. Bahkan syariat Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang bukan Islam. Tapi bagaimana caranya? Terpulanglah kepada seseorang itu. Atau kepada pemerintah. Bagaimana untuk berdakwah supaya orang bukan Islam beriman dengan Allah Ta'ala. Tak, seolah kita telah membiarkan mereka itu. Besok mereka akan menyoal kita. Oh, kenapa mereka tidak dakwah dan sebagainya. Itu tugas yang berat lah. Umat akhir zaman. Pasal umat akhir zaman semua kaum berada di bawah umat Nabi Muhammad. Dan termasuk di bawah perkataan agama itu mesti ada 3 perkara. Lengkap 3 perkara itu termasuk ketiga orang yang mengenal. Sebab itu 3 perkara yang dipanggil Arkanuddin. Rukun agama itu ada 3. Kita belajar rukun ruduk, rukun semayang, rukun puasa, tapi tak berapa ramai yang belajar rukun agama. Rukun agama tak banyak 3 je, tapi ramai yang tak lepas. Taklah banyak rukun, 3 je. Yang dikata agama itu mesti terhimpun 3 rukunnya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam tu bersangkut dengan apa? Syariat. Yang kedua iman. Iman tu bersangkut dengan tauhid. Yang ketiga ihsan bersangkut dengan tasawuf. Ada 3 tu maka sempurnalah agama seseorang itu. Islam tu menjalankan hukum-hukum Tuhan. Iman tu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan ihsan tu akhlak. Jadi agama tu sempurna mesti 3. Dipanggil akidah, syariah, akhlak. 3-3 ni dipanggil rukun agama. Tak boleh salah satu ditinggalkan. Kalau fiqhnya okey, iman tak okey tak jadi. Kadang fiqhnya okey, imannya okey, tasawufnya pula tak jadi. Dia mesti ada 3-3 tu. Pasal kalau tak tahu 3-3 tu, seseorang tu tak boleh menjalankan agama. Islam tu menjalankan undang-undang, hukum hakam. Iman tu bertauhid kepada Allah. Dan undang-undang dah berjalan dah. Bertauhid kepada Allah Ta'ala dah ada, tapi ihsan. Ihsan maksudnya berbuat baik. Berbuat baik tu macam mana? Nak berbuat baik, semayang baik, puasa baik, berbuat baik macam mana yang dikehendaki tu. Berbuat yang baik macam mana? Semayang baik, puasa baik, ngaji baik. Baik yang macam mana yang nak buat tu? Ini yang digambar Nabi SAW ketika malaikat bertanya kepada Nabi Islam, ketika malaikat Jibril bertanya Nabi Muhammad, mal ihsan ya Rasulullah? Apa makna ihsan? Maka Rasulullah menjawabkan, ihsan ialah an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah itu seolah kamu nampak dia. Tapi yang baru mana boleh nampak yang qadim, kerana yang qadim itu bukan zat makhluk. Makhluk nampak zat yang baru ni memanglah zat yang qadim tak sama dengan zat yang baru. Jadi kalau kamu tak nampak kata Rasulullah, hendaklah kamu anggap. Kalau kamu tak nampak Tuhan, anggap Tuhan nampak kamu. Sampai begitu. Itu dikatakan kesan. Tapi kalau umpamanya kita tak nampak Tuhan, tetapi kita walaupun Tuhan tak nampak, tapi kita berani juga melakukan perkara-perkaranya yang Tuhan larang, maka tak sempurnalah ihsannya itu. Ihsan ni maknanya berbuat baik. Ya? Seolah kita nampak Tuhan tu. Kalau Tuhan tak nampak, kita yakin Tuhan menengok kita. Tuhan nampak kita. Jadi maknanya ihsan ni orang yang terasa berhati-hati. Berhati-hati dalam dia melakukan sesuatu. Kerana dia tahu, walau dia tak nampak Allah, Allah nampak dia. Itu makna ihsan. Inilah pernah berlaku sebagaimana seorang guru nak menguji 2 anak murid. Tak muridnya ramah, tapi nak menguji cara ramah tu, uji 2 orang dulu. Dia kata, Hasan Hussein mari sini. Aku nak bagi kau tugas. Aku letak atas meja tu 1 pisau, 1 ayam. Ambil pisau, ambil ayam. Potonglah ayam tempat tak ada orang. Tapi syaratnya, sembelih ayam tu tempat tak ada orang. Hasan pergi, Hussein pergi. Hasan dia kata, Tok Guru kata, sembelih ayam tempat tak ada orang. Tengok. Kiri kanan tak ada orang. Depan belakang, dia potong. Dia pun balik. Yang Hussein pula, Tok Guru kata, sembelihlah ayam yang tidak dapat dia orang. Dia lihat ada orang. Tengok kanan, tengok kiri. Aku pun orang juga. Balik. Maka bila balik, Tok Guru nampak Hasan ni baru makam iman dan Islam je baru. Ihsan tak ada lagi. Tapi bila tengoknya Hussein balik, bawa balik ayam dengan pisau tu. Hussein dah sampai ke makam iman, Islam dan ihsan. Kalau nak bagi amanah, bagi Hasan. Jangan bagi Hussein. Kalau Hussein dia tengok orang. Kita pesan dia, aku nak kelumpur sebulan tu tengok orang aku. Bila suruh tengok, semua geledah. Tapi kalau hasil suruh tengoklah. Tidak pula geledah. Ini dia bagi kunci, semua buka. Peti tu buka. Peti ni, kenal, lebuh sudahnya. Jadi maknanya, yang Hasan dia sudah sampai, Hussein dia sama makan ihsan. Walaupun tuan romoh tu tak ada, tapi dia tahu Tuhan tengok. Kerana kita ihsan baru begitu lah.
Walau orang pun tak ada, pasti Tuhan tengok. Depan orang boleh kita nyorok-nyorok, tapi depan Tuhan mana nyorok. Dia penglihatan bersifat basar. Basar yang tidak boleh dihalangi oleh sesuatu. Yang tertutup, yang jauh, yang dekat, semua nampak. Ketika itu, orang yang kata telah sempurna agamanya. Maka Tuk Guru mendapat menguji, yang ada 2 murid, Husin sudah sampai makan ihsan. Hasan baru makan iman dan Islam saja. Kalau makan iman dan Islam saja, takut mati dalam keadaan fasik, mati dalam berdosa. Tak sempat bertaubat, tak sempat bertaubat. Sedang melakukan dosa terus mati, tak sempat nak bertaubat. Tapi kalau Husain ni dia berjaga. Dia berjaga-jaga. Ada Tuhan kata Tuhan tetap menjaga hukum. Yang suruh buat, yang larang tinggal. Maka orang diharap mati dalam iman yang sempurna. Kerana dia sudah bersedia daripada awal. Tapi kalau makan iman dan Islam tadi, takut matilah kena masalah. Tak apa, esok taubatlah. Lagi orang tak nampak pun. Ini jadi masalah. Takut tak sempat bertaubat. Jadi maknanya agama itu sempurna dengan 3. Islam mesti menjunjung perintah. Iman masuk bertauhid kepada Allah Taala. Ihsan berbuat baik. Berbuat baik ia sampai seolah-olahnya kita melihat Allah. Kalau kita tak nampak Allah Taala, yakinlah Allah melihat kita. Ketika itu dapatlah kita melalui iman kita. Kalau tidak tak boleh. Kalau kita depan orang kita boleh. Tapi belakang orang orang akan nampak pun. Tuhan kan tahu pun. Jadi masalah kepada iman tu seorang itu. Jadi nak bagi iman tu sempurna, mesti ada 3 tu. Itu dikatakan rukun agama. Dan termasuk di bawah perkataan agama itu 3 perkara. Ada 3 perkara itu sempurnalah agama. Pertama Islam. Islam tu ialah Islam tu mentak perintah lah. Iaitu Islam tu fiqahnya. Iman tu bersangkut dengan tauhid. Ihsan tu bersangkut dengan tasawuf. Ada 3 tu, selamatlah agama itu. Maka agama itu boleh berjalan dengan lancar. Kalau tidak, dia seolah terganggu dalam melakukan ketaatan Allah Ta'ala. Dan seterusnya makna Islam pula. Apa makna Islam? Islam ialah mengikut dan menerima oleh zahir kita akan barang yang datang oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada segala apa barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Darurah termasuk ayat tanya. Islam maksud ikut saja. Apa yang Nabi sampaikan jangan dipersoalkan. Jangan nak persoalkan. Itu kayak ini dan sebagainya. Bila benda yang baik tu, bila berasas dari Islam, jangan ditanya. Mana Islam tu menjunjung. Menjunjung apa-apa saja. Secara zahirnya. Akan apa yang disampaikan Nabi itu kita terima. Jangan ditanya. Begitu orang nak membimbing kita contohnya. Dia nak ngabar tentang hukum Islam. Jangan tanya. Bila Islam tu Islam. Apa betul tanya lagi? Islam tu agama yang suci. Tak ada Islam pula merosak ke orang. Terima. Tak nak tu lain cerita. Yang penting jangan melawan. Islam ialah mengikut. Mengikut dan menerima. Setengah orang tu mengikut saja tapi tak menerima. Dia kena 2. Mengikut dan menerima sekali. Tengok awak ikut Islam. Tapi tak menerima. Tak jadi. Dia kena ikut dan terima. Baru sempurna. Ada orang tu mengikut je. Awak ikut Islam. Tapi tak menerima. Maksudnya Islam tak boleh ada kata orang. Ini gambar dalam Quran. Jangan kamu beriman sebagian kitab. Dan kamu menafikan sebagian kitab. Dan beriman sebagian ayat. Dan menafikan sebagian ayat. Dia kena ikut seluruh. Semua sekali. Dia kata Islam ialah mengikut dan menerima oleh zahir kita. Akan barang yang didatang oleh penghulu kita Nabi Muhammad. Apa yang datang oleh Nabi Muhammad, kena ikut. Daripada segala barang. Segala sedikit hukum masuk barang tu. Yang diketahui daripada agama. Dan yang barang disampah tu semuanya agama ini. Semua berunsur agama semua. Maka kena ikut semua. Barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Darurah maksudnya tak payah fikir. Kalau datang Nabi tu ikut je lah. Bila datang Islam tu ikut je. Jangan tanya-tanya lagi. Kerana kalau tanya kadang-kadang takut bawa batal iman kita. Itu makna agama, makna Islam ya. Iaitu menurut perintah atau mengikut. Mengikut dan menerima. Itu secara ringkas lah. Secara dalam panjang itu. Jadi kita orang awal cukup lah. Islam maksud mengikut dan menerima segala hukum. Yang disampaikan oleh Nabi. Kamu nak tengok rukunnya pula. Jadi sempurnanya Islam itu mesti ketunaikan rukunnya. Kalau mengikut menerima tapi rukun tak berjalan, tak sempurna Islam tu. Jadi nak bagi sempurna, mengikut dan menerima itu mesti ada rukun-rukunnya. Macam kita. Menerimanya hukum sembahyang. Tapi tak belajar perkara-perkara sangkut dengan sembahyang. Ini pun menyebabkan boleh jadi sembahyang tak sah. Ataupun dia mengikut tetapi dia tidak menerima hukum tu. Itu menyebabkan boleh merosakkan kepada iman kita kalau kita yakin bukan itu perintah Allah. Kita kata, ini kita komen sembahyang. Aku tidak. Lagi hukum ni kan kena pada aku, boleh komen je. Ini boleh kadang-kadang
cakap tu main. Ini boleh bawa kepada murtad. Sebab tu membawa pada murtad 3 perkara. Pertama, perkataan bermain-main dengan hukum Tuhan. Yang kedua, etikat hati, etikat tidak ada Tuhan atau syak dalam ketuhanan. Yang ketiga, dengan perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan syirik kepada Allah Taala. Ini boleh bawa kepada murtad. Bila salah satu berlaku, maka hendaklah pemerintah menyuruh dia bertaubat. Kalau tak mau, maka wajib atas pemerintah membunuh mereka itu dengan cara berbagai-bagai. Kemudian rukun Islam, nak bagi sempurna Islam tu. Rukun Islam 5 perkara. Lepas tu tersebut dalam kitab-kitab lama, dia kata bermula awal wajib manusia itu yang mula manusia mengetahui rukun yang 15. Bila dia telah mengerti rukun 15, nak cari rukun-rukun yang lain mengikutnya. Mana rukun 15? Pertama rukun Islam 5, belajar sesungguh. Yang kedua, rukun iman 6. Jadi 5 dengan 6 sebelah. Mana 4 lagi? Iaitu rukun syahadah. Rukun syahadah tu iaitu menetapkan itu mengetikadkan zat Allah Taala tu tak sama dengan makhluk, dan mengetikadkan sifat Allah Taala sama dengan makhluk, dan perbuatan Allah Taala tak sama dengan makhluk. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu jadi semua sekali 15. Bila rukun 15 ni kita belajar, insya-Allah rukun-rukun yang lain pun mudah untuk kita mengaku atau menerima segala hukum Tuhan itu. Jadi rukun Islam tu 5. Yang pertama, bersaksi, mengaku dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jadi bagaimana nak menyaksi? Tapi tauhid tak belajar. Setelah kita belajar tauhid, barulah kita boleh menyaksikan. Betul, kelimah tauhid itu perlu kita belajar. Dalam tauhid ada 2 kelimah. Satu kita tahu kelimah tauhid, dan satu kelimah syahadah. Kelimah tauhid itu kelimah mengesahkan Tuhan. Nak mengesahkan Tuhan, tak boleh tidak kena belajar sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan itu berapa, yang mustahilnya berapa, harus berapa. Begitu juga Muhammad Rasulullah tu. Nak kita belajar berapa sifat yang wajib bagi Nabi, berapa sifat yang mustahil bagi Nabi, dan berapa sifat yang harus bagi Nabi. Maka setelah kita belajar kalimah tauhid itu, barulah boleh bersaksi. Untuk apa bersaksikan? Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Tapi sifat Tuhan mana tahu? Apa nak saksikan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tapi sifat-sifat Nabi mana tahu? Apa nak saksikan? Jadi kelimah syahadah tu kelimah menyaksikan. Kelimah tauhid tu kelimah mengesahkan Tuhan. Jadi kelimah saksi tadi setelah mengetahui kelimah tauhid. Sebab tu kelimah tauhid ramai yang tak selesai. Sebut boleh lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru sebut je. Isinya tu. Nak kenal Allah, kena belajarlah 41 sifat dalam kelimah tauhid tu. 20 yang wajib bagi Tuhan, 20 yang mustahil satu. Jadi 41 kan? Baru kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita dah belajar sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil, sifat harus. Maka dia dah kenal Tuhan. Bila dah kenal, barulah saksikan. Baru sebut asyhadu an la tadi. Kalau yang 41 sifat tu, apa nak saksikan? Dia sebut Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kita tahulah sifat yang wajib bagi 4, yang mustahil 41. Barulah kita boleh menyaksikan. Baru kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak apa nak saksikan, saksi benda tak ada. Sebab tu kelimah tauhid tu kena selesai dulu. Dah selesai, barulah boleh kita mengaku, menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maknanya kita sudah kenal Allah dan kenal Nabi. Baru kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dah kenal dah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yang pertama, bersaksi mengaku dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi maksud tiada Tuhan ni, macam mana kita nak belajar? Kecuali kita belajar sifat-sifatnya. Kalau tak belajar sifat-sifatnya, macam mana kita nak bezakan? Sebab itu kalau ditanya kepada seorang tu, kalau dia percaya saya tapi tak belajar perkara bersifat akidah, dia tak boleh jawab lah. Kalau ditanya dia, kau bertuhan kepada Allah? Ya. Apa beza Tuhan dengan Allah? Ada sebut tadi asyhadu an la ilaha illallah, tapi Tuhan dengan Allah tahu apa nak saksi? Jadi kalau seorang tu sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia dah tahu dah siapa Tuhan, siapa Allah. Dia kena tanya, apa beza Tuhan dengan Allah? Tuhan ialah Tuhan ialah bismillahirrahmanirrahim. Tak apa nak saksi kan? Dah sembahyang. Elok je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad. Tapi Tuhan tak kenal.
Nabi tak kena. Betul kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah, tidak sah ibadat illa melainkan sah ma'rifatil ma'bud. Kena siapa yang disembah. Sebut dalam kitab-kitab tauhid lagi begitulah. Dalam satu kitab Kifayatul Awam. Dia kata barang siapa tidak mengerti aqdul iman yang 50, 41 sifat bagi Tuhan dan kalimah la ilaha illallah tu, dan 9 sifat bagi Nabi itu Muhammad Rasulullah, maka tidak sah wuduk. Tak sah wuduk. Dia wuduk tak kena Tuhan punya wuduk. Dia sembahyang tak kena Tuhan sembahyang. Itu kena belajar aqdul iman 50 tu. Jadi apa beza Tuhan dengan Allah? Tuhan ialah zat yang wajib al-wujud. Tuhan ialah zat yang wajib al-wujud. Maksud yang wajib ada. Tak terima tiadanya. Itu makna Tuhan. Nama Tuhan yang wajib al-wujud tu Allah. Allah tu nama bagi zat Tuhan yang wajib al-wujud. Dia kenal. Kalau dia tak kenal, apa nak saksi? Tuhan dengan Allah, kamu tahu? Dalam kubur nanti bila malaikat bertanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah Rabbi. Maka malaikat tanya, apa Tuhan dengan Allah? Kita jawab Tuhan banyak, Allah satu. Kena empuk lah kepala tu. Yang mereka Tuhan banyak ni orang kafir. Orang Yahudi kata Tuhan dia tiga. Tuhan dia dua. Orang Nasrani kata Tuhan dia dua. Tiga. Orang Yahudi, orang agama Hindu apa itu juga. Tuhan dia tiga. Kita jawab Tuhan banyak, Allah satu. Sama seperti etika orang lain. Tapi dia bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Tapi perangainya, segi iman sama seperti orang tu. Macam orang Hindu. Dia kata Tuhan dia tiga. Tuhan yang pertama dipanggil Tuhan Brahman katanya. Etika agama Hindu. Yang kedua Tuhan Vishnu, kita Tuhan Shiva. Tuhan Brahman tu tugasnya apa? Menjadikan alam saja. Lepas tu dia pencen. Itu seronok. Macam kita pula Tuhan ni, ada banyak pencen dia. Tuhan Vishnu, dia mentadbir alam. Hujan, panas, sakit, sihat, senang, susah. Angin ke tak ada angin ke. Panas ke tak panas ke. Itu Tuhan Vishnu. Kalau berlaku pertumpahan darah, pergaduhan, perpecahan, itu Tuhan Shiva punya kerja. Banyak benar Tuhan. Ayah begitu. Itu kata orang Hindu. Kata orang Nasrani, Tuhan tu ada tiga. Trinity, tiga dalam satu. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, Tuhan Mak dan sebagainya. Orang Yahudi kata ada Tuhan dua. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Uzair. Tuhan Allah ni yang Tuhan yang sebenar-benar. Uzair tu Tuhan nombor dua. Mereka berkata, Uzair, Nabi Uzair salah satu Tuhan. Nabi Uzair ni dimatikan Allah Ta'ala selama 100 tahun. Kalau Allah Ta'ala hidup balik, seperti biasa. Maka orang Yahudi kata ini bukan sebarang orang. Ini Tuhan nombor dua. Jadi orang Yahudi begitu etika je. Tuhan dua. Tuhan Allah, Tuhan Uzair. Begitulah etika tadi. Yang perlu kita buang. Sedang kita dah belajar ilmu tauhid, Tuhan kalau lebih satu akan bawa dua perkara. Dua perkara itu bawa pada kelemahan semua. Ada kala berpakat. Kalau pakat pun mesti ada yang lemah. Macam seorang nak mengangkat satu barang. Berat, pakat dua orang. Lemah juga. Yang kata kamu jangan angkat seorang. Kalau pakat dua, walau berat macam mana pun. Kalau dua lemah. Yang kedua, ada kala berbantah, berbala. Bila Tuhan nak menjadikan sesuatu, kena tanya Tuhan nombor dua. Macam mana aku jadikan bintang? Jangan. Ayah betul. Atau Tuhan yang lain kata, wahai Tuhan di bumi, macam mana aku nak hujan ni? Kata Tuhan, jangan. Dia tengah nori getah. Payah. Mana kuasa Tuhan tak mutlak. Lepas tu kalau Tuhan lebih satu, bawa pada kelemahan. Bawa sifat kurangan. Ada kala berpakat sekalipun lemah. Yang kedua berbantah tak boleh buat alam. Berarti Tuhan tetap esa. Tak satu. Esa zat, sifat dan afalnya. Tidak ada yang mengikuti zatnya. Tidak ada yang mengikuti sifat dan afalnya. Yang kedua, rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sembahyang 5 waktu. Artinya mengerjakan dia dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Pada waktu-waktu telah ditetapkan. Ngerja sembahyang pandai tapi tak belajar syarat, tak belajar rukun. Dan tidak mengerti waktu-waktunya. Macam mana kita nak sembahyang? Berapa ramai akhir zaman orang suka sembahyang tapi tak belajar berapa syaratnya. Berapa rukunnya. Bila waktunya. Syarat-syarat tu. Kena tahulah. Kalau sekadar mendiri saya tak jadi. Dia kata mestilah yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Artinya mendiri itu maksud apa? Mengerjakan dia dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Dan syarat-syaratnya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Baru dia katakan orang yang mendirikan sembahyang. Bila sebut sembahyang dia kena tahu. Berapa syarat sembahyang? Syarat sembahyang apa? Kita dah belajar dalam pekah tu. Jangan ngaji, kata orang ngaji apa? Bulu kasap. Dapat ujung bakal asap. Berapa syarat-syarat sembahyang? Nak bagi sah sembahyang tu kena tahu syaratnya. Syarat sembahyang ada 4. Ada 4 berapa sah sembahyang? Ada syarat wajib. Tak boleh tidak mesti buat.
Ada syarat sah. Lagi? Ada syarat tiap-tiap rukun. Tiap-tiap rukun tu ada syarat. Yang keempat, syarat qabul. Syarat qabul, syarat terima semayang tu. Semayang tu terima dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang semayang tu mesti tahu ilmu semayang. Yang kedua, dah tahu kena ikhlas semayang tu, baru terima. Untuk syarat qabul tu, syarat terima tu dua. Yang pertama, dia tahu kalau semayang, dia tahu ilmu semayang tu. Yang kedua, dia ikhlas. Baru terima. Syarat qabul tu dua. Rukun apa? Semayang ni? 13. Kalau kita belajar 13 tu, dah rukun 13 tu ada bagi-baginya pula. Bila sebut rukun 13 tu kena bagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun 13 tu ada rukun jenis kerja hati. Rukun 13 tu ada jenis kerja lidah. Rukun 13 tu ada kerja perbuatan. Belajar. Tu. Rukun 13. Kerja hati berapa rukun? 2. Pertama, niat. Kedua, tatib. Kerja lidah berapa? 5. Sama? Takbiratul ihram lagi? Fatihah lagi? Semayang lagi jauh ni. Kau je tapi tu tak tahu kau je macam kita. Rukuk, nombor 4, i'tidal, 5, sujud, 6, dah lebih pula ya. Yang pertama apa? Takbiratul ihram lagi? Fatihah lagi? Tahiyat akhir lagi? Selawat, 4, salam. Itu kerja lidah. Kerja lidah syarat mesti dibunyi. Bunyi itu mesti ikut tajwid. Bukan bunyi kita je. Ilmu tajwid lah mengarah hukum dan makna dan ini baca betul. Alhamdulillah pakai ha besar. Dah jelas makna. Kalau ha kecil, ha padah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau alham segala kebinasaan, segala kemusnahan. Rabbil alamin. Patut baca Rabbil alamin, dia baca Rabbil alamin. Dia belum berubah makna. Kalau Rabbil alamin Tuhan segala alam. Tapi kalau Rabbil alamin, Tuhan penyakit. Tuhan penyakit pula. Ambil isah. Itu kerja lidah. Kerja semayang, kerja anggota, dah apa? Rukun. 6. Pertama, diri betul lagi. Rukuk. Lepas rukuk. Lepas rukuk. I'tidal. Lepas i'tidal. Sujud. Lepas sujud. Dua antara sujud. 6. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir masuk kerja lidah. Duduk tahiyat akhir. Jadi maknanya bila sebut semayang ada 3 kerja. Ada kerja hati 2 rukun. Ada kerja lidah 5 rukun. Ada kerja perbuatan 6 rukun. Jadi dia katakan bila semayang tu syaratnya mesti dia mengerjakan dia dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukunnya tahu, syaratnya tahu. Dan pada waktu-waktu yang ditetapkan. Waktu semayang tu berapa waktu? Waktu semayang tu apa? 4 je. Itu semayang wajib 5 waktu lah. Tambah waktu apa? Waktu afdal lagi. Waktu jawaz lagi. Ikhtiar lagi, satu lagi. Tahrim. Jadi maknanya, bila kita sudah menjaga waktu, semayang tu sah. Waktu afdal, waktu yang paling baik. Masuk waktu, terus jalan. Waktu ikhtiar, dia boleh milih. Selagi belum ambil waktu, dia boleh pilih mana-mana keadaan. Waktu jawaz, dia makna waktu yang diharam. Tapi belum lagi masuk waktu tahrim. Hampir waktu tahrim. Waktu tahrim yang waktu yang diharam sembahyang. Tapi sembahyang terus sah. Macam mana kita nak mengenal waktu tahrim? Dapat 1 rakaat saja. 1 rakaat dalam maghrib, 2 rakaat isyak. Itu waktu tahrim. Atau 1 rakaat waktu zuhur, 3 rakaat lagi waktu asar. Itu waktu tahrim. Sembahyang terus sah. Dapat 1 rakaat sah sembahyang itu. Tetapi perbuatan itu haram. Jadi kena jagalah waktu dia. Yang ketiga rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Iaitu mengikut bagaimana syarat-syaratnya. Bila sebut puasa seperti sembahyang. Tahu rukunnya, tahu syaratnya. Rukun puasa berapa? Apa rukun puasa? Entahlah ya. Orang puasa kita puasa ya. Puasa juga ada syarat sah, ada syarat wajib. Seperti sembahyang juga. Mana bukan sekadar puasa saja. Tapi kita kena belajar bagaimana syarat dan rukunnya. Rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Iaitu memberi kepada orang yang patut menerimanya dengan mengikuti segala syarat-syaratnya. Ada kelebihan sikit. Kenalah keluar zakat. Sekarang nasab duit sekarang berapa sekarang?
29 je. Wang. Mata wang sekarang yang kena zakat. 30 lebih. 30 lebih. Bahkan tak ada keluarkan 2.5%. Bukan banyak. 1,000 RM25 kali lah 30,000. Ni cikir benar, kedekut sangat. Ndak tapi malah nak beri. Patutnya biar dapat tu berilah sikit. Sebab tu zakat tu maksud subur. Subur atau berkebajikan. Itu makna subur. Itu makna zakat. Nak subur harta kena lah zakat. Kita nak bersih kan. Dan zakat dari segi istilah maksud mengeluarkan harta yang tertentu. Mengeluarkan harta yang tertentu dan diberi kepada orang tertentu. Itu makna istilah. Yang kelima, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Cukup syarat-syarat rukunnya, pergilah. Maka barang siapa yang telah mengaku dan ikrar dengan perkara-perkara tersebut dan keluar syahadah tadi, tetaplah ia menjadi orang Islam yang digelarkan Muslim. Dia boleh mengikutinya. Bagi laki-laki dan Muslimah bagi perempuan. Bila segala rukun Islam yang 5 tu dapat kita laksana dengan sebaik-baiknya, maka dia sebenar orang Muslim bagi laki-laki dan Muslimah bagi perempuan. Dan rukun yang 5 tu ada wajib bersegera, ada tidak wajib bersegera. Mana wajib bersegeranya? Iaitu selepas syahadah semayang. Lagi puasa ya. Yang 3 berikut lagi tu tak wajib bersegera. Nak zakat ada cukup, ada kata ya, cukup nasab dan haul baru wajib. Begitu pergi haji, dia tidak wajib bersegera, tak cukup ya. Modal tak cukupnya nak pergi. Tu dia. Jadi 3 perkara wajib segera. Syahadah, semayang, puasa. Yang lain tu tidak wajib bersegera. Tapi wajib juga. Tapi tidak wajib bersegera. Yang 3 ni wajib bersegera. Dan insyaAllah kita sambung akan datang, iaitu makna iman pula. Ini Islam baru. Islam maksudnya mengikut dan menurut. Jadi makna nak mengikut menurut tu kita kena laksanakan rukunnya. Rukun Islam tak ada 5. 5 benda tu bila jalankan, maka orang tu dipanggil Muslim bagi laki-laki dan Muslimah bagi perempuan. Dan insyaAllah kita bicarakan akan datang bab iman. Rukun agama itu 3. Islam, iman dan ihsan. Dan rukun pertama kita dah bicara secara ringkas lah. Dan insyaAllah setiap akan datang kita bicara rukun agama yang kedua, makna iman pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.